Anda. Kita hidup dalam dunia penuh dengan inspirasi, penuh dengan peluang untuk kita capai kejayaan. Setiap pagi kita bangun, kita nampak peluang-peluang tersebut. Tapi selalu susah sangat rasanya untuk kita capai. Kenapa? Kerana sering yang kita nampak adalah kelemahan dan limitasi diri kita sendiri. Akhirnya kita salahkan semua peluang-peluang yang ada. Sebenarnya yang kita tak nampak adalah potensi diri kita. Tahukah anda, antara orang yang paling berjaya sekali dalam negara kita adalah orang-orang yang tak punya latar pendidikan tinggi ataupun tak punya latar belakang keluarga yang mewah. Orang ini hanya ada satu, kepercayaan kepada potensi diri mereka sendiri, kerja keras dan kepercayaan kepada kemampuan mereka. Seorang penulis juga terkenal sebagai motivator di Malaysia, saudara Azizi Ali, pernah mengatakan dalam salah satu buku tulisan beliau, siapakah yang boleh menjadi majikan yang terbaik untuk kita? Siapa yang boleh bagi kita gaji yang paling tinggi? Siapa yang boleh bagi kita faedah kerja yang kita nak? Siapa yang boleh bagi kita terma kerja yang paling-paling adil? Jawapannya, tak ada bos lain yang boleh bagi kita terma sebegitu, fasiliti sebegitu ataupun gaji sebegitu, melainkan diri kita sendiri. Jadi kita nampak peluang sebenarnya adalah peluang dalam dunia perniagaan. Kemudian kita dengar alasan-alasan lain pula. Macam mana nak berniaga? Saya tidak ada pendidikan yang tinggi. Saya tidak punya modal yang besar, atau macam-macam alasan lain yang kita dengar. Hari ini saya akan ceritakan satu peluang. Peluang yang mungkin semua orang sudah dengar, cuma masalahnya kita tak nampak. Peluang dalam perniagaan yang kita gelar sebagai MLM ataupun perniagaan jaringan, yang sudah diketahui di seluruh dunia sebagai satu peluang perniagaan yang telah mengubah berjuta-juta hidup manusia. Di Malaysia, dalam tahun 2000, Multilevel menyumbangkan 3 bilion kepada ekonomi negara. Tahun 2005, ia menyumbangkan 5.7 bilion dan tahun ini dijangkakan ia mencecah 6 bilion. Di Malaysia saja ada 4 juta populasi negara ini menjalankan perniagaan multilevel, melebihi mana-mana negara di Asia Pasifik, dan kita adalah negara yang paling matang sekali di Asia dalam bidang perniagaan jaringan. Seorang penulis buku terkenal dunia, bestseller, buku Rich Dad Poor Dad, Dr. Robert Kiyosaki, pernah menyatakan dalam buku beliau, sekiranya diberi peluang untuk memulakan semula perniagaan, beliau tidak akan mencuba perniagaan lain kecuali perniagaan jaringan. Itu pendapat orang di seluruh dunia tentang perniagaan ini. Yang paling utama sekali adalah satu tool yang kita panggil sebagai internet. Dunia ketahui bahawa internet adalah tool yang sangat-sangat luar biasa. Apabila anda menjalankan perniagaan dengan sistem internet, ia menjadikan perniagaan ini bukan lagi perniagaan 9 to 5. Dengan internet, boleh jalankan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tapi yang paling penting sekali, di luar apa yang sudah, kekuatan sebenar dalam perniagaan jaringan adalah anda. The power of you, kuasa anda untuk berjaya di dalam bidang perniagaan ini. Ya, tuan dan puan, bak kata pepatah Melayu, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Sekarang semuanya terserah kepada pilihan anda untuk berjaya atau tidak.